Apa punyalah ayat surat wasiat ni? Macam ayat-ayat cinta ada, macam mentera semerah padi ada. Mak! Atau mak tak bosan ke bahasa surat cinta tu? Jangan banyak bunyi ah. Aku tengah cari clue surat untuk harta anak yatim. Mana clue dalam surat ni? Alamak, ni mak, daripada mak baca surat tu, ni mak, bila mak nak masuk bina puteri mak? Jadi dah gatal dah rasanya. Malu. Gelojo, tak sabar-sabar. Ni, tolong tengok ni, baca ni, cari clue dalam surat ni, cepat. Kelu mak? Oh, kelunya senang je. Tapi mak tak bosan ke cari harta anak yatim ni? Aku kata baca, aku tak sumpah sehari ni pada bagus sangat dah. Ya mak, ya mak. Alah mak, ni senang je mak. Yang paling penting sekali, kita kena baca terbalik. Barulah free tu datang, kita pun tahu kat mana benda tu berada. Ni mak kena belajar. Terpaksa mak kena tengok TV macam mana nak cari harta karun. Ya, kata di sini, kena lompat sana, lompat sini. Ya, redah sana, redah sini. Macam redah kasi pecah tu mak. Aku suruh baca cik clue, bukannya merepek macam ini. Engkau kan, aku tak sumpah sehari ni pada bagus. Baca. Baca kau kuat, nak dengar. Mak dengar Dia kena baca terbalik ni. Kita faham. Apulah kagalu takalo kulu kuti idal jadi apa du basulaku jangan makalan. Tahu adai buaila la buna la upan la kan ganda dandi. La ganda tandi gigi. Kodola kata lupan le jangan. Betul lah kasih kalau peningnya apa dia bahasa pula yang kau baca ni? Aku suruh. Dah keluar. Tugas kamu